Assalamualaikum. Tok. Oh, Tok. Mana Tok ni? Ya, waalaikumsalam. Oh, Alia ke? Ada apa Alia datang sini? Maaf mengganggu Tok. Saya sebenarnya ada aduan. Sebab jalan kat depan sekolah tu makin teruk. Bas sekolah pun terhuyang-hayang nak bawa anak-anak sekolah. Assalamualaikum tu. Tengah bincang apa ni? Waalaikumsalam. Macam ni Haris. Saya buat aduan kat Tok tentang jalan yang berlubang kat depan sekolah tu. Oh, jalan yang berlubang tempat sekolah tu. Anak saya pun jatuh basikal disebabkan jalan tu. Apa tindakan Tok selepas ni? Oh, gitu. Baik. Saya akan usaha untuk kamu semua menggunakan jalan itu dengan baik. Jangan risau ya, sebab ini tanggungjawab saya sebagai ketua kampung. Ish, dah layu pokok pisang aku ni. Macam mana Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Kau Hafiz? Ya tu. Dengar cerita ada projek baiki jalan yang baru tu. Betul? Macam mana saya nak bagi tahu tu? Macam mana tu? Kalau tu bagi projek tu pada syarikat, saya ada sedikit hadiah untuk tu. Apa ni? Keharmonian dan kebahagiaan kampung selama ini kembali terbayang di fikiran Tok Penghulu. Dia sedar jika dia menerima rasuah tersebut, kesannya sangatlah besar. Tak boleh ni. Saya ada integriti dan telus dalam menjalankan tanggungjawab saya. Tapi tu Ini dah kira rasuah. ha?